أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Maksudnya, sesungguhnya kami telah buka bagimu ya Muhammad jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Semoga dengan kemenangan itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kamu yang dahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Dan dengan kemenangan itu juga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu dan menolong kamu dengan pertolongan sebenarnya. Sadaqallahul Azim. Fadil pengurusi yang berhormat Tuan Haji Muhammad Ruslan Wan Hamad selaku Setiausaha Badan Perhubungan Negeri yang juga menjadi merangkap Esko Kerajaan Negeri Pemerhati Pemantau Negeri pada Mesyuarat Agung pada malam ini. Yang berhormat Datuk Xavier Haji Azami bin Muhammad Nur, Dipertua PAS Kawasan Ketereh, Melaka Ali dan Onegi Dun Kadok. Yang berhormat Haji Wan Rahimi Wan Daud, Jawatankuasa Kerja PAS Pusat yang juga Timbalan Dipertua PAS Kawasan Ketereh, Melaka Adun Melo. Yang berbahagia Haji Sabri Makzin, Dipertua PAS Kawasan. Yang berusaha Tuan Haji Asri bin Yunus, Setiausaha Badan Perhubungan, Setiausaha PAS Kawasan. Yang saya hormati pengurusi tetap, para perwakilan, pemerhati, sah kepimpinan di semua peringkat, hadir-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya seronok magi tarikh ni ada dua benda. Ya. Pertama, tarikh ni dia suka terus terang. Dia nak, dia beritahu dia nak, dia tak say, dia beritahu tak say. Macam buah terai jugalah. Buah terai ni, buah lain, butir dia duduk dalam. Terai ni dia tunjuk kau kan, butir duduk luar. Ya. Jadi orang terai ni dia terus terang. Ya. Yang kedua, saya belajar benda baru malam ni. Rupanya kalau kita nak jadi muda ni, kita kena tukar surat beranak semua. Ya. Jadi muda semua lah. Ya. Terai ni baru 23 tahun. Ambo terkejut. Takkan 23 tahun baru. Rupa dia tukar surat beranak. Ya. Pindah kawasan. Pindah. Akhirnya muda semua. Cuma parti ni orang tak say hak muda. Tambah pelik. Hak lain dia nak muda. Parti ni kalau boleh 60 tahun, 60 tahun. Terai ni saya rasa dekat 50 tahun dah lebih dah berkali. Saya pergi satu program di resmi Mesyuarat Agung di Perak, Pasir Salak. Dihadiri oleh seorang laki-laki tua umur 100 lebih, ahli PAS tahun 1951. Waktu PAS mula daftar tu jadi ahli, mari lagi Mesyuarat Agung. Umur kat 100. Ya. Alhamdulillah. Dan dia merasai agumana perubahan-perubahan yang berlaku dalam PAS. Ya. Tuan-tuan semua, pertamanya tentulah kita syukur kerana Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam perjuangan Islam. Duduk perjuangan Islam ni benda yang mahal, bukan benda kebetulan. Tapi benda yang Allah pilih. Tidak semua. Ya, ramai nak tengok Islam ni, tapi tidak ramai nak berjuang Islam. Ramai orang nak tengok Islam ni berjaya, nak tengok Islam ni, Islam merentah, tapi buat kerja tak say. Ya. Jadi kita ni Allah Ta'ala pilih nak tengok Islam ni dan kita buat kerja untuk kemenangan Islam. Bukan saja niat molek, tapi kita dapat saham boleh pahala sepanjang perjuangan kita. Tuan-tuan semua, PAS tubuh ni ada tujuan. Kita tidak sama dengan parti-parti lain. Parti lain, parti pilihan raya, dekat ngundi baru-baru timbul. Kita bukan parti pilihan raya, kita parti dakwah. Menyebabkan kita kerja sepanjang masa. Ada ngundi ke, tak ada ngundi ke, kita bertanding ke, tak bertanding ke, kita buat kerja sepanjang masa.
Kenapa? Kerana tugas utama kita ialah sebagai parti dakwah. Adapun politik satu juzuk daripada perjuangan PAH. Ya. Walaupun kita daftar sebagai parti politik, tapi sebenarnya kita ni parti dakwah. Ya. Dalam politik ada dakwah. Dalam tarbiyah ada dakwah. Sama kebajikan. Tonggak kita 3. Dakwah, tarbiyah, siasah. Mana pergi kebajikan? Kebajikan duduk mana? Bapa tak buat satu lagi tuku nama kebajikan. Sebagaimana gerakan lain, Ikhwan Muslimin ke, Rifah ke, parti-parti lain. Jawapannya kerana kebajikan tu duduk semua dalam 3 tonggak tu. Dan dakwah ada kebajikan, dalam siasah kita pun ada kebajikan, dalam tarbiyah kita pun ada kebajikan. Maka sebagaimana kalau kita tahu akidah ibadah syariat ataupun orang panggil akidah ibadah tasawuf ni, dia benda tak boleh pisah. Tarikat tak boleh pisah dengan akidah, tak boleh pisah dengan ibadah. Dalam maya ada akidah, ada fiqhnya, ada tasawufnya. Gitu juga dalam perjuangan kita. Oleh kerana PAH ni kita berjual, tujuan utama untuk ajak manusia, mari kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita suka kalau ada orang beriman dengan Allah, Allah Rabbi. Ya. Sebab tu kita buat kerja siang malam pagi petang semata-mata untuk kewajipan. Bila kita serah wajib, selagi tak buat kita serah bersalah, rasa berdosa. Bila kita buat serah lega, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang dengan sebab perjuangan kita habis piti. Ya, habis duit. Letih, tak ada masa dengan anak bini. Tapi apa kita buat? Kerana kita suka. Sebab bila barang wajib, bila kita tak buat, kita serah tak selesai masalah. Apa kita tak mayar? Selagi tak mayar tu, tak mayar lagi ni lewat ni. Pukul ni tak mayar. Lepas mayar, lega. Sebagaimana zakat juga. Walaupun zakat Nabi pitih, tapi selagi kita tak buat keluar zakat, selagi tu serah terbeban. Bila buat keluar pitih, bayar zakat, lega. Ya. Maka, pasal apa serah gitu? Kerana perjuangan ni kewajipan. Jangan serah sunat. Dia bagai wajib. Ya. Amba muqaddimah tadi, ayat yang biasa kita baca. Surah Al-Fat. Surah Al-Fat ni Allah Ta'ala royak apa tujuan kita berjual nak menang. Menang tu untuk gapo? Menang nak jadi YB ke? Nak jadi menteri besar ke? Jadi esko ke? Apa tujuan menang ni? Tujuan menang yang pertama Allah sebut. Bukan kita nak buat. Allah sebut. Allah royak kita ada 4 perkara tujuan kita menang ni. Pertama, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'khar. Supaya Allah hapus dosa. Dosa ni tak terapung, mereka kita kena menang. Bila kita menang, maka dosa tu akan terhenti. Terhenti dosa tu. Selagi tak menang, selagi itulah dosa duk sambung. Contoh judi. Judi ni, hak luluh tu dapat dosa. Hak luluh lesen judi tu boleh dosa. Dia mati ya, dosa lagi tak? Dosa lagi. Selagi benda tu berjalan, selagi tu dosa muka dia tu kan luluh. Bila kita menang, kita tutup judi. Menyebabkan dia terhenti dosa dia. Ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhir. Dosa hak dah lepas dah. Dosa lepas dah ni. Ya, hak lepas dah. Judi, gapo-gapo hak kita tutup, kita menang Kelantan. Duit akaun, simpan dalam bank riba. Dosa. Ya. Bila kita menang, kita pindah. Terhenti dosa dia. Hak tu hak bagai lepas dah. Ya. Wa ma ta'akhir. Dan dosa akan datang. Dosa akan datang bila sebab kita menang Islam, perjuangan Islam menang, kita tahu buat benda mungkar, kita tahu buat benda maksiat. Menyebabkan tak ada dosa. Hak kita menang ni insya-Allah boleh pahala sama-sama, boleh pahala lepas ni. Ya. Tak semua. Kita hidup ni tak panjang umur. 60 tahun, 70 tahun matilah. Adalah 100. Ya. Tapi hak pentingnya supaya pahala kita tidak mati dengan mati kita. Walaupun tubuh kita mati dah, pahala kita sambung. Seolah-olah kita ni tak mati. Hak tu hak kita nak.
Hamba duk teringat lagi Tok Guru, arwah Tok Guru. Moga kita ambil, bukan pemimpin lain tak hebat-hebat belakang. Cuma Tok Guru ni kebetulan kita baru menang. Dia letak batu asas. Hak lain kocomel, pembangunan juga. Ya, moga masa hari tu ada duit 10,000. Kita buat setakat mana? Hak mari kemudian kocomel tu boleh pahala lain. Dia letak batu asas. Dia kata kepada dia, terima kasihlah rakyat Kelantan. Kerana tahun 90, we undi kopah. Dengan sebab kita menang, kita tutup pusat judi, disko, kelab malam, kita. Banyak mana pahala, hak tuan-tuan lipah, pakat-pakat tengok di akhirat esok. Ya. Ni yang pertama. Maknanya tujuan menang pertama, kata Allah, untuk Allah ampun dosa. Yang kedua, ya, yaghfirlakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Dengan sebab menang, mu akan sempurna nikmat jadi seorang Islam. Lah ni kita walaupun Islam dah kita tak rasa lagu mana negara berjalan undang Islam 100%. Tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat tu. Ya. Kalau Islam merentah sepenuhnya, kita akan rasa adilnya ekonomi. Agih kat negara ni. Orang miskin pun boleh, orang kaya boleh, orang... Nikmat tu. Nikmat ni tak boleh melainkan bila kita menang. Kalau tuan-tuan tengok tafsir, wa yutimma ni'matahu 'alaika. 'Alaika tu kepada Nabi SAW. Allah sempurna nikmat. Nikmat kepada dia? Nikmat nubuwah. Nikmat kenabian. Bapa kan Nabi tidak benar, tak sempurna ke? Tak sempurna. Allah dirayak. Sebab tu Nabi duduk Mekah, pemimpin, Rasul, Nabi. Tapi tak sempurna. Gapo tak sempurna Mekah? Tak jadi ketua negara. Tidak mentadbir, tidak merentah. Hingga orang tak tahu bagaimana adanya undang-undang Islam. Adanya ekonomi Islam. Adanya masyarakat Islam. Orang tak serah. Duduk Mekah tak serah. Walaupun 13 tahun. Apa kita lah. Pah ni umur 70 lebih dah. Tapi, hak serah sikit-sikit, orang Kelantan serah lah. Orang Johor jauh lagi. Menesah kursi je. Orang Negeri Sembilan, kau tak dengar. Orang Sabah Sarawak lagu tak serah. Sebab siapa tak boleh beza. Dia kata serupa je, siapa-siapa naik pun. Sebab dia tak boleh beza. Sebab tu bila Allah beri kemenangan, Allah kata, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ya Muhammad, dengan kemenangan ni, Allah sempurnakan nikmatmu. Jadi Rasul, Nabi, jadi ketua negara. Jadi pemimpin. Sebab tu Nabi terima perjanjian Hudaibiyah walaupun kita rasa rugi. Sahabat-sahabat rasa rugi. Nabi kata terima. Terima. Abu Bakar, terima. Ya Umar, terima. Umar tanya Rasulullah, pasal apa terima? Tak adil ni. Terima, Allah suruh terima. Sami'na wa ata'na. Kita tak nampak. Kadang-kadang pemimpin ni, dia gitulah. Tuan-tuan di kawasan, nampak kawasan tuan-tuan lah. Okay, kita nampak kawasan. Pemimpin negeri, nak buat keputusan, kena tengok satu negeri. Pemimpin pusat, nak buat keputusan, kena tengok satu negara. Okay. Tak boleh tengok tepat kita je. Hamba duduk dalam Jatuh Pusat ni lama juga dah. Kita penuh waktu kita dengan dalam barisan alternatif hari tu. Kursi pilihan raya. Ya, orang politik ni kursi je jaga. Meja cikgu. Ya, meja tak penting sangat. Kursi. Ya. Masa tu kita dengan PKR. Ada sekursi PKR di Kelantan. Ya. Tapi kursi tu kursi boleh menang. Boleh menang. Siapa pun kalau kita tanding boleh menang, PKR pun boleh menang. Jadi pimpinan Kelantan minta nak kursi tu. Ya. Kita hamba pergi bicara dengan Anwar. Masa tu Anwar ni pengurusi. Masa tu dia juru sikit lah. Ya. Hamba pergi bicara dengan dia. Kita kata, Pah nak minta tukar. Tukar satu kursi Kelantan ni Pah nak, Pah ganti kursi Pah di Pahal. Di Dong Pahal, Dong Rauk. Kursi Dong tu kursi Pah. Si Kelantan ni kursi PKR. Tapi bila kita banding dua-dua tu, kursi Kelantan boleh menang. Kursi Dong ni payah menang. Buat apa kita nak pegang hak payah? Kita nak tukar. Alhamdulillah kita bicara-bicara, dia setuju. Dia kata syarat sama jumlah bilangnya, tak apalah. Kita pun tukar. Kelantan, Pah ambil. Dong, PKR ambil. Alhamdulillah.
Kita menang di Kelantan. Di Dong kalah lah. Pikak kalah lah. Ya. Tapi orang Kelantan bersorak. Takbir. Takbir. Boleh kursi takbir. Orang di Dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Kami buat kerja 5 tahun dah. Apa ikut kan? Kursi ni kursi boleh menang. Apa ikut kan? Tak puas hati. Protes. Akhir tubik parti. Tanding calon bebas. Sebab tu kita kadang-kadang bila kita di pekat pusat ni, hak paling payah sekali nak bagi kursi lah. Bila kita saing orang ni. Ya. Payah. Ya. Sebab semua serah boleh menang. Waktu payah tu. Walaupun ahli 20 orang je, saya boleh menang Ustaz. Jadi oleh kerana itu, dalam bab gini, kita usahalah. Untuk maklumat tuan sekalian, pilihan raya baru ni sebenarnya terang ni pas minta. Ya, kita minta kursi. Dan kita sedia tukar kursi dengan bersatu. Kita nak ambil terang kopah. Kita nak ganti kursi bersatu tempat lain. Satu kata, tempat yang kita cadang tu dia tak ada calung. Dia tak ada orang. Dia tak nak tukar. Ya, tak usah tukar. Bicara-bicara siapa sudah dia kata tak ada calung. Calung dia ni, macam lada ni lah. Hak calon ni kita cadang dia tanah tempat hak kita nak tukar tu dia tak usah. Dia kata tak liang tak kena orang sana. Ya. Jadi kita usaha dah terang ni. Hari itulah akan datang ni wallahualam. Tengok keadaan macam mana. Nak raya awal tak balik malam ni. Tapi sebenarnya kalau boleh buat keputusan malam ni kita buat keputusan dah tak? Tapi apa yang penting maknanya gitulah. Allah Taala sebut kemenangan Islam ni untuk sempurnakan nikmat. Yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza. Allah pasti tolong kamu. Hak ni amun nak tekan sikit. Tolong Allah Taala ni janji wa yansurakallahu nasran aziza. Dan Allah pasti tolong kamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas, pertolongan sebenar-benarnya. Tolongnya Allah Taala ni mari dengan syarat. Bukan mari suka-suka. In tansurullah yansurkum. Kalau mu tolong agama Allah, Allah akan tolongmu. Maka kan itu jaga. Ya, tadi pun disebut. Ya. Al-haqqu bila nizam, yaglibul batil binizam. Kebenaran yang tidak diurus dengan molek, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diurus dengan molek. Jangan kita seru kita kan berjuang Islam, agama Allah, takkan Allah tak tolong, tak boleh pergi buah tu. Ya. Kenapa? Kerana kata Sayyidina Ali, walaupun kebenaran, tapi kalau tak urus molek, tak atur molek, tak suruh molek kerja, boleh dikalahkan oleh orang kafir yang tidak Islam bila dia susun molek kerja dia. Ya. Oleh kerana itulah kita nak supaya semua jentera parti kita gerakkan daripada tarbiyahnya, kena ada usrahnya, kena ada rehlahnya, kena ada muqayyamnya, kena ada program. Dua je. Satu dalaman. Dalaman itu apa dia? Usrahnya, tamrinnya. Yang kedua luaran. Kena ada rehlah. Ya. Bagilah pimpinan ke kawasan pergi keluar. Ya. Sekali-sekala pergi patah. Sekali-sekala pergi luar daripada kawasan. Ya. Kena keluar. Nabi ni bila jam sangat pala, Allah tak bawa Isra Mi'raj. Keluar pada dunia. Tu tak usah keluar dunia lah. Kalau keluar dunia tak balik rugi undi. Ya. Allah Taala siapa setara tu Nabi ni Allah bawa dia keluar pada dunia ya Muhammad. Dunia kecil lah. Masalah ni kecil lah, bukan besar pun. Buat keluar pada dunia ni. Pergi naik langit pertama, kedua, ketujuh, naik. Ya. Buat keluar. Ya, kena ada benda macam tu supaya kita tidak bosan. Ada sahabat mari tak Nabi kuliah tiap-tiap malam. Ya Rasulullah mengajarlah tiap-tiap malam. Nabi kata, tak payahlah tiap-tiap malam. Nanti menjemukan kamu. Ya, maknanya kita nak elok benda macam tu. Alhamdulillah parti PAH ni dengan tarbiyahnya, dengan kita susung, ada program kebajikan yang kita buat. Akhirnya, benda yang kita buat satu masa dulu, maka buah itulah yang akan diingat. Dan ini berlaku di Karambunai. Ya, kita menang di Sabah.
Walaupun tolak parti Semenanjung, DAP kalah semua, UMNO pun kalah, PKR kalah. Tiba-tiba pengundi Sabah pilih PAH. Di Karambunai, amo jumpa 2-3 orang. Ya, anak tanya, suara tu orang bukan Islam. Umur dah 50-an, 60-an. Saya tanya dia ngundi mana? Dia kata ngundi di Karambunai. Saya tanya direct, ngundi siapa? Dia kata saya undi Dr. Ali. Saya tanya dia, pasal apa undi Dr. Ali? Dia kata dulu mak saya mati. Mak saya mati, dia ni bukan Islam. Dr. Ali dengan kawan-kawan mari ziarah ucap takziah. Tu. Ada seorang budak muda, waktu saya naik flight jumpa dia, tanya ngundi mana Karambunai. Saya tanya, pasal apa undi Dr. Ali? Dia beritahu dia undi Dr. Ali. Pasal apa undi Dr. Ali? Dia kata dulu rumah kami terbakar. Ya, rumah saya terbakar. Dr. Ali dengan Jabatan Aman ni mari tolong bersih rumah, tolong akak, tolong apa, tolong jaga. Waktu tu kami tak fikir pun dia, dan dia pun tak fikir pun dia calon. Ya, sebab itulah jasa kita buat kerja dengan ikhlas. InsyaAllah bagai ikhlas ni walaupun dia tak timbul selalu, kadang-kadang dia timbul kemudian. Dia akan timbul balik. Ya. Itu semua. Sebab tu bila ya, dalam berdepan dengan mehnah cabaran besar ni, di antara benda yang kita kena jaga ialah kena banyak sabarlah. Ya. Sabar, istiqamah. Ni dua benda mudah sebut. Tapi kena doa pada Allah Ta'ala. Ya. Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan mayah. Mayah itu nombor 2. Sabar itu nombor 1. Ayat lain Allah sebut ya allazina manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ittaqullah itu nombor 4. Sabar nombor 1. Ya. Maka dalam perjuangan ni ramai saing-saing kita hok tubik luar ni, hok tinggal parti, kita sabar aja. Lambat sangat perjuangan PAH ni, lambat sangat. Ya. Dalam perang Zatus Salasin, Nabi SAW lantik Amr bin As jadi panglima tentera. Sahabat mari tanya Nabi SAW, pasal apa lantik Amr bin As? Kan dia baru 3 bulan masuk Islam, Rasulullah. Baik lantik Abu Bakar. Kerana Abu Bakar turut sama dalam perang Zatus Salasin. Nabi tak lantik Abu Bakar. Kan tak saya Abu Bakar pun, lantiklah Umar ya Rasulullah. Umar pun ada sama. Nabi tak lantik Abu Bakar, Nabi tak lantik Umar, Nabi lantik Amr bin As. Ayah dia pun Nabi tak lantik. Ayah dia dulu pada dia masuk Islam. Sahabat mari tanya Nabi, pasal apa ya Rasulullah lantik Amr bin As? Nabi kata, Amr bin As ni orang yang tahu menguasai medan perang. Aku latih dia ni kan dia menguasai medan perang. Hak dia baru masuknya Islam, hak perangnya lama dah. Ya. Khalid Al-Walid masuk Islam, Nabi latih panglima tentera. Sahabat kata baru, Pak, dia baru masuk Islam Rasulullah. Nabi kata hak baru tu Islam. Perang tu lama dah. Cuma hari tu perang kerana jahiliah, hak ni perang kerana Allah. Ya. Dan makna sebab tu bila pilihan raya, kita akan pilih siapa yang kita buat kajian boleh dapat lonjakan kemenangan. Kita ambil Saidul Kasim. Baru masuk PAH. Tapi dengan sebab orang macam ni masuk PAH, gelombang dia tu habis 1 perlih menang belakang. 14 kursi menang. Kalah 1 kursi je. UMNO, Ghaibal Ghuyub, tak ada satu parti pun diperlih. Di Pahal, di Maran. Ya, Datuk Ismail Muttalib. Dia ni calon UMNO dulu. Ya. Ahli Parlimen UMNO. Ya. Baru ni UMNO pecat dia. Dia calon. Ya. Dia bagi tahu saya. Dia kata, Ustaz, saya masuk PAH ni bukan nak calon. Teruslah dengan calon yang ada. Kalau dengan calon yang ada tu cukup menang, saya akan sokong, tak ada masalah. Cumanya kalau sikit dengan sebab calon PAH ada tu tak cukup. Tak cukup 10% ke, 15% ke, yang saya boleh tarik, terpulang pada parti. Kita buat kajian, dia ni boleh tarik orang ahli UMNO. Bukan UMNO, Pak Nur Musa lah. Dia boleh tarik ahli-ahli UMNO. Kalau kita ambil calon PAH dah, ahli UMNO tak boleh tarik. Tak cukup 10-15% ni tak dapat dengan calon kita. Dia kata apa? Akhirnya letak dia. Alhamdulillah gelombang dia habis menang semua 4-0.
Parlimen menang, 3-3 dom kita menang. Maksudnya, siapa yang menguasai medan perang? Mula-mula, peperangan ialah siapa yang menguasai medan perang, dia akan menguasai peperangan. Medan perang depan kita ni, media sosial. Inilah medan perang kita. Kalau kita tak kuasai media sosial, kita akan kalah dalam perangan ni. Pilaya kena belah berapa pah mana besar? 3 faktor. Pertama, anak muda 18 tahun masuk dalam sistem kali pertama. Yang kedua, anak muda berperanan dengan media sosial. Dia gerakkan TikTok, buat program apa semua, menyebabkan orang ramai tarik kepada perjuangan PAH. Yang ketiga, strategi muafakat politik. Ya, ni ada faktor. Ada faktor. Kita bersama bersatu tak ada faktor. Ya, strategi kita betul. Dulu kita pakat semangat Pak Penang. Kelantan betul dah. Tapi masa tu ada masalah tonggak lah. Yang tajuk Ghazali pakar, kita tak ada jawab. Ya, sebab kita tak menguasai media masa tu. Media BN pegang. Baru ni anak muda. Gelombang anak muda mari bersama kita. Dia kuasai. Dia guna manfaatkan segala program TikTok. Ni cabaran depan ni. Kalau lagi tu dengan AI-nya. Ya, macam-macam tubik dekat pilihan raya ni. Ya. Tunggu presiden berucap, suara-suara dia, muka-muka dia, meh-meh dia, tapi bukan dia. AI. Hak ni cabaran besar pilihan ke-16 ni. Ya. Sebab tu kita, anak muda macam disebutlah semua, ya, kita dapat lonjakan bukan kerana ahli. Ahli kita sikit je. Tapi penyokong kita. Sebahagian besar anak muda lah ni, dia tak suka terikat. Dia tak jadi ahli parti. Dulu kalau ayah UMNO, biasa anak UMNO. Lah ni tak dah. Ya. Dan anak-anak lah ni, orang muda dia tak suka jadi ahli parti. Dia tak suka terikat. Ya. Tapi dia nak tengok kemenangan. Walaupun dia, sebab proses nak bina kita ni ialah bina yakin. Mana kita nak orang yakin ngepah. Orang tak kenapa. Macam kita nak kena yakin. Nak kena dulu. Kalau tak kena, dia tak cinta. Bila tak cinta, tak ada pengorbanan. Ya. Jadi kita kena perkenalkan PAH ni. Ni jasa besar Kelantan lah. Jasa besar Kelantan, bila ketemenang dia Kelantan, kita tunjuk, kita buat. Kita betul, orang mana tak betul, orang mula kenal, oh PAHnya boleh merintah. Mula-mula Tok Guru Aziz pegang, orang kata apa dia? Boleh kau merintah dengan pakai serban, jubah gini. Kan masa tu. Dia kata nak merintah ni molek pakai tai. Kalau boleh tai besar pada sejadah kalau boleh. Dah, kepala otak masa tu. Dan bila kita merintah, kita boleh tunjuk agama mana. Mula-mula UMNO boleh tempoh 3 bulan je. Paling lama PAH boleh merata, 3 bulan. Habis 3 bulan, paling lama 6 bulan. Lepas tu senyap PAH keluar ni. Berapa 3 bulan? Muka dia tahu PT ada banyak mana dalam akaun. Sebelum pilihan raya, dia perhabis belakang dah. Dia perhabis. Tinggal boleh bayar gaji 3 bulan. Habis gaji ni tak ada. Alhamdulillah kita ubah polisi, minta doa, keberkatan pada Allah Ta'ala turun. Alhamdulillah kita susung, kita berjaya bina keyakinan. Kata Nabi SAW, Naja'a waluhazil ummah bil yaqini wal zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Generasi berjaya generasi awal, kata Rasulullah. Generasi awal ni zaman Nabi, zaman para sahabat, 300 tahun pertama. Ya. Golongan salaf. Nabi kata berjaya generasi awal tu sebab apa? Sebab 2 perkara. Pertama, kerana yakin. Bil yakin, dengan sebab yakin. Yakin ni lah yang kita tengah bina. Law ni akan datang pun. Nak yakin kau orang dengan PAH. Mana kita nak tunjuk orang yakin? Yakin ni pertama, biar dia boleh tengok. Kerana manusia ni bila dia tengok, dia percaya. Jadi kita kena buat dari Kelantan ni. Ya. Nak tahu mana keadaan orang bukan Islam, amal ibadah dia, agama dia, mari Kelantan. Kita mari boleh tunjuk. Pergi ke Topak, tengok patung Buddha dia, hok duduk, ada hok berdiri. Dia tengok diri. Sebab manusia bila tengok, dia percaya. Amo tanya, ni telefon. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Berapa ratus percaya? 100%. Pasal apa tuan percaya? Saya tengok diri. Walaupun mata ni sebenarnya bukan tepat juga. Mata ni bukan betul juga.
Tengok rel kereta api, dekat nampak jauh. Ujung nampak cantung. Ya ke ada cantung? Cuba pergi tengok. Tak cantung. Tapi mata kita bukan betul juga. Bukit jauh nampak biru. Ya ke biru? Cuba pergi dekat. Hijau. Jauh je nampak birunya. Ya. Sebab tu kadang-kadang biru tu. Cuba pergi dekat borok. Hijau. Ya. Itu tak semua. Maknanya yang pertama. Ni yang kita buat di Kelantan. Sebab tu kita nak benar Kelantan dia model. Dia contoh kebersihannya kita kena jaga. Kebajikannya kita kena jaga. Ya. Jumlah pelaburan kita kena jaga. Ya. Sebab apa? Sebab kain putih. Cemas sikit nampak lalu. Dia tipu dalam parlimen mari dulu. Ya. DAP kata Kelantan ni paling tinggi jenayah di kalangan remaja. Genocide di kalangan remaja. Padahal Kelantan nombor berapa? Nombor 1 Selangor. Bukan Kelantan. Tapi dia cuba memburuk-burukkan Kelantan. Sebab apa? Sebab Kelantan pah. Kelantan pah. Dia tak nampak Terengganu pah. Walaupun Terengganu menang semua. Dia tak nampak Kedah pah. Walaupun Kedah tu menang besar. UMNO tak ada seko apa pun menang. Tapi sebut pah ni nampak Kelantan. Ya. Jadi mau tak mau kita Kelantan ni kita jaga. Ya. Alhamdulillah banyaklah perubahan kita buat. Nampak dulu kat masalah kebersihan. Bila ni kita berjaya atasi. Ya, sebab kita lah emeh parti duduk pada kita. Ya. Jadi tuan sekalian, yang pertama. Yang kedua, zuhud dengan dunia. Zuhud ni bukan tinggal dunia. Tapi tak ambil benda haram. Tak ambil benda tak betul. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, zuhud ni orang yang tu habis dunia atas tangan dia. Tapi tak pernah masuk dalam perut dia. Kita nak rezeki, kita nak kaya. Tapi tak saya haram. Kita nak hidup orang mukmin yang kuat. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah min orang mukmin yang kuat Allah lebih kasih. Kita nak tu. Ekonomi paling kuat biar orang Kelantan. Nego paling kuat biar orang Kelantan. Ya. Perpaduan paling baik biar orang Kelantan. Sebab emeh parti kita duduk sini. Kita kena jadi orang yang kuat. Orang Cina, dia masuk nego, dia tak masuk politik. Dia kuasai ekonomi dulu. Dia kuasai ekonomi. Ditolong sama-sama dia. Ya. Dia tolong sama dia. Tuan-tuan cuba pergi Maidin. Cuba bilang berapa orang Cina mari kedai Maidin. Dia bukan isu resih, isu tolong kaum dia. Ya. Tuan-tuan pergi kedai-kedai orang Melayu. Cuba tengok berapa ramai orang bukan Melayu masuk kedai orang Melayu. Pasal apa gitu mau? Kerana dia nak tolong bangsa dia. Hamba waktu kecil hari tu. Dah ni tak bersama mana tapi hari tu kecil lagi. Dalam umur 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun kita lah. Balik rumah Tok Ku ni, di Pulau Melaka. Tok Ku Nikmat, ayah Tok Ku Aziz. Tok lah. Satu hari dia panggil hamba. Masa tu berjalan dengan sepupu, dua-dua daripada Pahal. Dia kata, awal, pergi beli peng Tok Ku nak nulis hadis. Dia beli peng, satu jangan beli warna merah, yang kedua jangan beli kedah Cina. Beli pen je, dia nak tulis hadis. Pertama, jangan beli warna merah. Yang kedua, jangan beli kedai Cina. Hamba pun jalan kaki. Nyonya jalan kaki pergi kedai lalak. Ada kedai Meksung. Meksung. Melayu, Meksung tak? Melayu. Masuk kedai orang awal, nak ke apa? Peng ada peng. Ada. Cina Kelantan. Hamba beli, nak warna tak saya merah, dia beli warna hitam. Okey, bayar. Balik. Tak aku, ni peng. Dia pun ambil. Macam mana dah warna hitam. Beli kedai mana? Kedai Meksung. Dia pekong peng tu. Dia pekong peng tu. Power pekong. Hantar balik. Kan aku kata dah jangan beli kedai Cina. Rupa Meksung tu Cina. Mana kita tahu Meksung tu Cina. Ya. Sebab tu orang ekonomi orang Melayu Kelantan boleh hidup. Pasal apa? Kerana kita tolong orang kita. Sebagaimana orang Cina ditolong kedai dia, orang India tolong kedai dia, maka kita boleh tolong ekonomi kita. Tapi kita ni semangat tu hilang. Beza 10 sen tak murah sikit, kedai ni murah sikit. Ya.
Akhirnya kita tengok bagaimana ekonomi kita tidak kuasai. Saya pun fikir parti ni sampai masa dah kita kena fikir dalam konteks ekonomi. Ya. Bukan derma tu tak jalan. Jalanlah derma tu. Tapi kena ada sesuatu sumber yang menstabilkan gerak kerja basic parti. Ya. Pasti. Basic kena ada sumber tetap. Ya. Kawasan kena ada sumber tetap. Sama ada sewa bangunan kau kita beli, kita buat sewa, kau tak boleh kita dapat. Apa pun mekanisme tak apalah. Ya. Kena ada dah. Lah ni pas beli tanah 5 juta di dekat Putrajaya. Sebelah jalan Putrajaya. Jalan ni Putrajaya sebelah ya. Hari tu kita tak rayak tanah tu mana. Sebab masa tu kita belum tukar nama, lah ni dah kita bayar, nama pas dah. Sebelah Putrajaya. Pasal apa? Sebab semua orang nak pergi Putrajaya. Kita beli selalu. Ya. 5 juta kita siap bayar. Lah ni kita akan buat komplek PAS pusat. Ya. Dan PAS pusat, negeri-negeri kawasan, kena lihat ni satu benda penting. Maruah parti, imej parti. Ya. Jangan jadi Puan UMNO. Ya. Bila kalah di Terengganu, siapa? Tak ada. Tak ada tempat. Tadika dia tupai kerajaan. Kata ke kemah. Ya. Jadi kita alhamdulillah walaupun susah, kita bermula tahun 90 berapa itu bila PAS tak dibenarkan guna Dewan Bahasa Pustaka. Sebelum ni kita Mesyuarat Agung, ya, Muktamar PAS Pusat semua Dewan Bahasa Pustaka. Tiba-tiba UMNO sekat kita. Bila nampak sokongan makin kuat dia sekat. Kita tak boleh tahun tu nak guna Dewan Bahasa Pustaka tak luluh. Kita buat keputusan banner markah tarbiyah Taman Melewah. Kita arah negeri-negeri buat komplek PAS negeri-negeri. Kita arah kawasan buat komplek PAS, buat markah PAS kawasan-kawasan. Alhamdulillah walaupun susah tapi hari ini kita rasa keputusan itu keputusan yang betul. Sahabat-sahabat sekalian, ya, saya pun tidak cadang masa panjang malam ni. Muafakat politik. Oleh kerana politik ni dia perkara ijtihad. Bukan perkara ada dalil. Bukan ada nas Quran hadis. Dia banyak bersifat perkara ijtihad. Ijtihad ni kita buat mesyuarat lah. Kita bincang, dudang dan lepas tu kita serah mandat pada Presiden. Apa Presiden buat keputusan? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Ada masa kadang-kadang kita duduk perah kepala otak ni. Ya. Habis mesyuarat balik tidur. Mimpi mesyuarat dalam tidur pula. Sama mesyuarat pula dah tidur. Bini kata, oh, tidur pun mesyuarat lagi. Ya. Kita buat keputusan. Kadang-kadang kita duk habis dupiti raca-raca tak ada. Muka politik ni mikir benda akan datang. Mikir benda datang. Sejarah mikir benda lepas ni. Politik ni bagai mikir bagai akan datang. Maka bila bagai akan datang ni, kalau gini guano, kalau gini guano, kalau don ni guano, kalau don gini guano. Maka di sinilah perlunya wala. Sebab dia perkara ijtihad. Ya, sami'na wa ata'na. Dengarlah, taatlah. Pengalaman saya di pusat ni, bila Tok Guru buat satu program di Terengganu. Program Dewan Pemuda PAS Kuala Terengganu. PAS Terengganu. Seorang peserta bangun tanya Tok Guru Presiden. Nak tanya, bapa Kelantan kekal menang sampai kelar ni daripada tahun 90, bapa Terengganu Kedah tak menang. Terengganu tahun 99 menang, lepas tu kalah 2024. Kedah pun sama. Bapa Kelantan terus kekal menang. Apa jawab Tok Guru Presiden? Kerana orang Kelantan dia taat. Dia walak. Orang Terengganu tak walak. Direct dia sebut. Kerana orang Kelantan parti buat keputusan agung mana pun, dia setuju, dia patuh. Sebab tu Allah beri keberkatan, Allah kekal kemenangan. Ya. Kelantan ni boleh ambil orang luar jadi calon hamba, duk faham. Ya. Walaupun benih Kelantan, tapi duk faham. Lahir faham. Mak Sabu, tanya Kelantan. Ya. Salwi Ayub, tanya di sini. Pak Daing, tanya kata panjang. Ya. Pasir Mah,
kita pernah tukar kursi kepada Ibrahim Ali. Masa tu Ustaz Ismail Nuh. Arwah Ismail Nuh menang besar di Parlimen Pasemah. Tapi negeri buat kajian, kita kritikal masa tu menang kursi. Kita kena menang semua 3 dom. Aku mana nak menang 3 dom di Parlimen Pasemah, sedangkan kemungkinan kita akan ada hak kalah. Survey dah kajian kita buat. Cara nak menang boleh. Syarat Parlimen kena bagi Ibrahim Ali, semua penyokong Ibrahim Ali itu akan undi kita. Tapi syarat kena widi tanding. Okey. Parlimen Pasemah, pimpinan Pasemah buat pusat, tak apa, kami taat. Ibrahim Ali tanding, Parlimen, dia menang, lepas tu lepak lah, kita jaga dah lepak. Yang lepak tu memang jaga awal dah. Ya. Tapi hak besarnya, dengan sebab tu kita menang semua 3 dom, kekal sampai hari ni. Ya. Di Pahal 2-3 kes. Satu ambil seperti di Dom. Satu lagi di Bera. Sama juga. Bera, parti buat pesan. Kursi ni kena bagi pada PKR. Nak buat macam mana? Kita sahih ni, ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Ya. Masa tu, dia syarat gini, dia kena par. Kalau kita ambil kursi menang, kena ganti kursi menang juga. Itu payahnya. Kita ambil kursi terai, hak menang, kita kena ganti ke dia, parti tu, parti saing kita tu, kursi hak menang juga. Payahlah. Tapi bukan mana tak uwi. Nak sebutnya, perundingan bicara ni, asa an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi hak kamu suka ni sebenarnya tak molek bagimu. Dia boleh jadi hak kamu tak suka sebenarnya molek bagimu. Kita Tok Guru Presiden arah menang 40 kursi pilihan baru ni. 40 kursi. Saya ni pegang pengurusi pemerkasaan. Bila arahan Presiden 40 kursi, saya pun panggil tim cari 40 kursi. Mana ada 40 kursi? Kita menang 18 masa tu. Nak menang 40. Cari. Dapatlah berapa kursi. Kita pantau 80. Shortlist sampai 60. Kita pantau 60 kursi. Nak menang 40 je. Pantau 60 kursi. Tiap-tiap bulan turun ni. Tiap-tiap bulan. Kecuali hak Kelantan Terengganu. Kita tak perhati sangatlah. Alhamdulillah kita boleh 43 kursi. Mana 3 lagi? 3 lagi hak tak masuk jadual. Tak masuk senarai kita. Ya. Kepala Batah tak masuk senarai. Tapi Tuhan nak menang. Rupanya bila kita buat kerja, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, pimpinan, minta maaf lama nak sebut, pimpinan kawasan, khususnya harian kawasan, tahajud jangan tinggal. Ya, jangan tinggal mai tahajud. Ya, jangan tinggal sedekah tiap-tiap hari. Ya, jangan berlalu satu hari tanpa sedekah. Dan jangan tinggal Quran. Jangan habis masa benda-benda yang tidak manfaat sangat. Ya. Marun Tuk Gani Aziz ni mesyuarat dia tanya ni. Ya. Kadang-kadang mari mesyuarat. Dia kata pejam mata belakang. Kita kata mana pula mesyuarat pejam mata ni. Pejam mata. Tunduk. Mau nak tanya beberapa soalan. Kata angkat tangan. Siapa tak mai tahajud malam? Angkat tangan. Itu soalan dia. Siapa tak mai tahajud malam? Angkat tangan. Kita pun duk perhati. Ada-ada sudah. Si baik kita maya. Dia kata Alhamdulillah. Nampak maya belakang. Soalan kedua. Siapa yang pagi ni tak maya duha? Sila kat tangan. Dia kata ada 2-3 orang tak maya duha. Dia kata jangan tinggal duha. Kan Nabi pesan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya Ali, mu jangan tinggal sembahyang sunat duha sama ada mukim atau musafir. Walaupun musafir, Nabi kata ya Ali, mu jangan tinggal sembahyang sunat duha. Kata Sayyidina Al-Baghdadi, orang nak rezeki murah jangan tinggal duha. Nak sebutnya, jadi kita kena sabar dan kena istiqamah di atas perjuangan, dan muafakat politik kita ni baru ni kita buat keputusan besar. Ya, keputusan besar dengan bersatu. Ya,
Kerana kita tengok dia macam ada agenda lain. Ya, terutama bila hok menen-menen ni pecah gatung ni kita rasa pelik. Bila dia pecah, walaupun urusan dalam parti dia, tapi bila dia pecah gatung hok menen, jadi hok tinggal ni hok kalah. Kita nak ramah hok menen. Dalam parlimen ramah kita nak yang menen. 19 orang. Sama Hamzah. Yang kedua, bila kita nak spend balik, PN ni kena besar. Kita terima perundangan 4-5 parti-parti nak minta jadi ahli. Ya, tapi SKAT tu saya tahulah tujuan dia takut kalau Hamzah selit masuk. Terima parti, tiba-tiba tengok jadi ahli parti tu. Jadi masuk dalam tu. SKAT. Kita kata tak boleh. Bila berlaku diperleh, kita kata sangat tak patut. Kita bersaing, tiba-tiba kita usul tak percaya pada menteri besar PAS, lantik menteri besar daripada parti lain. Parti dia. Tak kenalah sebab dia pengurusi masa tu. Apa-apa mungkin dia buat mesyuarat lah dulu. Ya. Kemudian berlaku Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita menang 5. PAS 3, 2/1. Ambil SD berlaku dah. UMNO kata saya nak tarik sokongan pada PH. Kalau tarik sokongan, UMNO ada 14, capur kita 5, dia 19. 19 majoriti. Boleh tumbas kajian. Kita pun setuju. Kita setuju. Mudarat PH lagi besar. Walaupun UMNO mentadbir, tak apa. Sebab mudarat UMNO banding mudarat PH ni besar. Mudarat PH lagi. Irtikab akhaf dararain. Ya. Jadi kita pun sokong. Tiba-tiba bersatu tarik balik sokongan 2 orang. Bila tarik, tak cukup lah. Tinggal 17. 17 tak cukup. Ya. Dan kita tengok mula banyak benda-benda yang pelik-pelik. Kita buat keputusan parti, tapi parti ni cermat. Mesyuarat apa pusat, kita akak syura. Syura buat kajian, buat tulis 2-3 paper bentang pada pusat. Ya. Beberapa option. Pas pusat tengok buat kajian lagi, baru kita buat keputusan. Pas apa di Negeri Sembilan ni tanding guna, di Johor tanding guna PN? Sebab dia ahli komponen. Ahli komponen parti, kita tak boleh nak larai dia jangan guna parti. Logo PN tak boleh. Kalau kita tanding logo PAS boleh. Kursi PAS tu semua kita tanding logo PAS. Boleh. Tapi dia akan masuk atas logo PN pula situ. Tapi kalau kita guna logo PN, dia tak boleh letak calon dia situ muka PN ada dah. Kecuali dia masuk atas logo bersatu. Bolehlah. Tapi dia tak say. Ya. Apa yang jadi berselerok kejap Kelantan kena jaga ni? Dulu peringkat awal kita jangka pelayan serentak 3 negeri. Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Lalu kita bagi, pusat bagi. Kelantan pergi Negeri Sembilan. Kedah pergi Melaka. Ni pergi Johor. Sebab kita jangka pelayan serentak sebagaimana diwawarkan. Kita ready. Jadi orang kita ni bila dah tu tak ada keloceng lagi. Baru hunggar. 1, 2, 3 hunggar. Hunggar tu gak gih lalu. Gih lalu buat kerja. Terima kasihlah semangat. Ya, semangat. Ya, Tereng ni semangat lebih sikit. Ya, Kelantan lah bukan Tereng. Pergi buat kerja. Buat kerja di Negeri Sembilan. Kursi tu kita tak tahu lagi. Kita tanding ke orang lain tanding. Mesyuarat pusat baru ni kata Kelantan pergi dah. Kata gimana Negeri Sembilan? Sudah. Buat kerja mana? Paroi. Paroi ni kita kursi tak bincang lagi. Tak buat kerja untuk orang. Buat cak-cak rumah tiba-tiba mari orang lain. Rumah hamba ni. Tapi memanglah dun 3 kita menang tu hampir pastilah kita tanding mula. 3 tu pastilah kita. Tapi belum mesyuarat. Minggu ni baru mesyuarat. Nak putus. Ya, jadi oleh kerana itu mesyuarat baru ni kita minta maaf pada negeri. Kita kata kita kena gerakkan dulu sebab asalnya kita Johor ni kita tanding 11 kursi dan tidak semua kekuatan sama. Betul disebut tadi yang betul kita pergi ni kita buat kerja semua. Memang betul. Orang tak ada, ahli PAS pun tak ramai. Kalau ada pun tak berani. Negeri Johor tak berani. Nak sokong boleh. Nak buat kerja tak berani.
Nak pergi rumah-rumah, nak tunjuk bawa rapah. Oh, lagi tak berani. Tak berani. Nak macam mana? Bagai tak berani, nak suruh berani, payah tu. Ya. Kalau ada ubat berani, mau makan dulu. Tak. Hamba pergi Sarawak. Ada pok cik jual kayu. Kayu tah. Kayu. Kayu gapo. 2-3 jenis kayu. Hamba tanya pok cik tu, kayu berani ada tak? Kayu berani. Pok cik kata, saya pun tengah cari kayu berani. Dia pun tak berani juga. Ya. Jadi, oleh kerana itu kadang-kadang bila kita turun, insya-Allah orang tak berani kita paksa tak berani, ketar-ketar tuan. Ada seorang cikgu saya pergi rumah dia, buka pintu. Dia tengok saya tu, jangan datanglah, nanti orang tahu, nanti saya kena tukar, nanti. Takut sungguh-sungguh. Maya pun tak takut satu tu. Tapi kita pergi rumah dia cikgu. Tak berani, takut ketagunyuk. Tengok saya mari tu. Janganlah YB, jangan mari rumah saya. Nanti orang ambil gambar, nanti saya kena tukar nanti. Tu. Maknanya, bukan mudahlah kita boleh tapak berapa tahun di Kelantan sampai tak ni. Alhamdulillah. Satu masa dulu pasal bendera malam-malam. Ya, dulu. Learning siari UMNO pula pasal malam. Terbalik dah. InsyaAllah ana rasa muafakat politik kita, ya, kita terima 2 parti baru. Satu parti PCM, Parti Cita Malaysia. Parti ini akan diambil alih oleh Al-Musa Zainuddin. Ada 19 ahli parlimen dia. Yang kedua baru ni kita terima juga Parti Pejuang Mukri Mahathir. Dan Pejuang kita bagi tanding di Johor, dia tanding 1 kursi. Guna logo PN. Ya, bersatu 14 kursi, dia guna logo PN juga. Ya, tapi dia jentera dia, kita jentera kita. Ya, dan kita keluar arahan parti. Saya keluar arahan, Tok Guru Presiden keluar arahan, di mana tempat PN tak tanding, maka sokong pada UMNO, BN. Bukan mudah ni. Orang pah kata, tak boleh sah, tak boleh. Kata Pak Cik, kalau Pak Cik tak sokong UMNO, muka pah tak tanding situ. Kita nak cegah DAP. Jangan PN menang. Mudarat dia. Maka kita kata, tempat yang PN tak bertanding, sokonglah Barisan Nasional. Untuk apa dia? Kerana mudarat takut PN menang. Ya. Kerana tu lagi besar mudarat dia. Tapi satu perubahan yang agak baik. InsyaAllah saya tengok hari ni, ada 2 golongan anak muda dan pengundi dia pilihan raya 16 ni 54% 40 tahun ke bawah. Makna orang muda menentukan hala tuju. InsyaAllah mudah-mudahan kita harapkan usaha yang kita buat Allah Ta'ala berkati, ya, dan apa yang tuan-tuan sampaikan tadi insyaAllah sesuai perhubungan pun ada. Kita ambil nota lah, kita ambil maklum, ya, bahawa hasrat kita, ya, untuk kita mudah-mudahan pilihan raya akan datang. Kalau boleh tengoknya, pak-pak ni semua pah bertanding, gitu tak? InsyaAllah balik nanti, ya, ada satu zikir Nabi ajar pada seorang sahabat. Sahabat ni anak dia pergi perang tapi hilang. Ya. Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, pergi perang, balik perang, hilang anak dia. Tak tahu gimana. Ayah dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mana anak aku ya Rasulullah? Nabi tanya penglima tentera, mana dia pergi? Tak tahu ya Rasulullah. Cedera pondok, mati pondok, tak tahu gimana. Nabi pesan pada Aus bin Malik, kepada Malik ayah dia. Anak dia hilang tu nama Aus. Nabi kata balik, amalkan zikir ni, tunggu wahyu Allah Ta'ala. Ya, maka dia ajar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Malik dengan isteri dia ni malah duk zikir tu, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tengah malam pintu ada orang ketuk, dia buka-buka, anak dia balik. Balik dengan kambing sekali, 7 ekor kambing bawa balik. Dia balik dengan mana? Malaikat bawa dia atas belakang malaikat, turun depan rumah dia. Lalu dia kata, pagi esok aku nak jumpa Nabi, nak cerita ke Nabi. Pagi-pagi esok, sampai depan Nabi, Nabi kata, wahyu Allah telah turun pada aku. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu ayat tu. Ya, wa man yaj'al lahu makhraja tu. Ayat itulah turun. Ya, jadi Nabi kata, antara Nabi suruh amal apa dia?
La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau orang tag jumpa saya, jumpa presiden, la haula wala quwwata illa billah. Saya tahulah tenuk kursi tu. Ya. Masya-Allah. Pahala pun boleh. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita hajat Allah makbulkan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Sirru ala berkatilah. Dan dengan ini merasmikan masyarakat agung pas kawasan Ketereh kali ke-23. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati amal kita. Allah terima ibadah kita. Dan Allah beri kemenangan berterusan kepada kita. Sirru ala berkatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.